Kalau kau baru nak mula simpan emas, ini 7 asas penting yang kau wajib tahu. Benda ni nampak simple, tapi ramai orang terlepas pandang. Yang pertama, emas tak ada income bulanan. Dia bukan macam rumah sewa, tapi nilai dia makin naik. Dan yang paling penting, tak bocor macam duit. Yang kedua, simpan emas fizikal. Kau boleh pegang, boleh cium dan tak bergantung pada sistem orang lain. Bila pegang emas sendiri, hati kita pun tenang. Dan yang ketiga, simpan 2 tahun ke atas. Bukan main beli hari ini, minggu depan nak jual. Ini bukan beli goreng pisang. Nak nampak hasil, kena sabar. Yang keempat, harga emas naik purata 10% tahun. Tengok je sejarah, bukti dah ada. Tapi ingat, ini bukan skim cepat kaya. Kaya perlahan-lahan, tapi kaya dengan selamat. Yang kelima, beli emas, duit kita tak habis. Kita cuma tukar bentuk dari duit kepada emas. Nilai itu tetap ada, dan nilai itu makin kuat. Yang keenam, waktu terbaik untuk kita beli emas ialah bila kita ada duit lebihan yang kita tak guna dalam masa 2 tahun. Jangan kita tunggu harga turun. Sebab harga ni naik turun ikut masa, bukan ikut hati kita. Yang ketujuh, bila waktu terbaik untuk kita jual emas? Waktu terbaik untuk kita jual emas ni ada 3 je. Yang pertama, bila kita nak tukar kepada harta lain yang boleh beri pendapatan. Contoh macam rumah boleh disewakan, tanah yang boleh beri pendapatan. Yang kedua, bila kita dah capai target simpanan kita. Contoh kita nak tunaikan haji, nak tunaikan umrah, nak beli rumah. Dan yang ketiga, waktu terbaik untuk kita jual ketika waktu duit kecemasan kita telah pun habis. Nak mula simpan emas dengan ilmu? Klik link di bio atau isi beg biru di bawah. Aku akan guide sampai berjaya.